Yang tempat rukuk dia adalah dekat tempat sujud. Macam angkat tangan. Oh, tinggi angkat tangan. Siapa yang tempat sujud dia adalah rukuk dia dekat tempat ibu jari kaki, hujung ibu jari kaki. Beza tak kakak? Beza. Okey, terima kasih. Kenapa beza? Yang pertamanya kakak, ala kulihan semua posisi kakak rendah ke, kakak katik ke, kakak berisi ke, kakak macam hantu galah ke, tak kisah. Yang penting kakak bila genggam kepala lutut. Tadi orang tanya saya, Ustazah, nak genggam tu tangan straight ke tangan kadang-kadang sikit? Jawapannya kakak tengok kat sini. Bila saya angkat takbir, Allah, nampak keras tak? Nampak macam foam tak? Awak nak menghadap Allah Ta'ala ke awak nak bagi istiadat? Ke awak nak tunjuk dekat siapa? Berbanding dengan Allah. Nampak miskin tak? Nampak rendah hati tak? Itulah yang berbeza. Nampak lemah, very good. Makna kata relate tak dengan ayat yang saya sebut bagi tadi? Keadaan jasad adalah macam mana keadaan hati awak? Faham tak? Jadi kenapa kena renggang-renggang? Kena renggang-renggang lagi nampak macam awak tu tak berguna pun. Dan nampak, kakak nampak tak saya dekat depan ni angkat takbir nampak miskin sangat, nampak macam rendah sangat, nampak macam tak berguna sangat. Macam ginilah kakak angkat takbir tadi. Macam itulah kakak angkat takbir tadi. Nak menunjukkan kita ni rasa je mulia. Allah Ta'ala pandang kita hina je. Allah Ta'ala pandang kita hina je. Yang kedua, kenapa kita rukuk ada orang pandang tempat sujud, ada orang pandang hujung jari kaki? Apa dia yang? Itu dah tempat kita nak kena ni lah. Tapi benda yang paling penting kakak, Allah Ta'ala nak ajar kakak tak mulia mana pun. Tak mulia mana pun. Wajah yang kakak rasa macam wow sangat tu, tempat pandang ibu jari kaki je pun. Jari kaki sendiri kakak. Tak mulia mana pun kakak. Kakak pandang tempat sujud pun kakak, kalau kakak rasa mulia, oi, bawah tu tempat orang lain bijak. Orang lain bijak. Muka kakak layak pandang situ je kakak. Jadi kalau rukuk tak rasa hina lagi, awak memang terror lah keakuan diri dengan Allah Ta'ala. Kalau rukuk tak rasa hamba lagi, tabik spring. Tabik spring. Kesombongan A+. Sebab apa? Ingat muka kita yang nak kata, wajah tu yang kita hadap ni, last sekali, lah, level-level hujung jari kaki je. Level-level tempat pijak orang je. Faham tak kakak? Dah nampak dah kenapa waktu rukuk kita dapatkan hambaan? Dapat tak? Boleh faham tak? Jadi hari ni tadi kita dah check dah apa semua. Dan saya dah terangkan juga kenapa waktu kita tengah rukuk tu tangan kena straight. Okay? Tangan kena straight. So maknanya kata kenapa tangan kena straight? Sebab waktu straight tangan tu, waktu tu dah posture badan akak akan cantik. Tadi pun saya dah tunjuk beberapa orang yang saya dah tunjuk depan sekali kan? Boleh faham Ada soalan tak setakat ni? Boleh? Okey, rukun seterusnya. Ya, tidak tamanina. Okey, tidak tamanina macam biasa. Macam mana kakak angkat takbir? Sami Allahu liman hamidah. Setiap kali angkat takbir macam itulah kakak angkat takbir sepanjang solat. Faham tak? Ada 4 tempat angkat takbir. Okey, ini dobik. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, tukar rukun. Yang pertama kakak ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar pada permulaan. Yang kedua ketika tukar rukun, sebelum daripada berdiri nak ke rukuk, Allahu Akbar. Maka kita akan angkat takbir lah. Okey? Nak angkat boleh tak angkat tak ada masalah. Tapi ni adalah 4 yang disunatkan angkat. Nak dapat pahala sunat, buat. Kalau tak nak dapat pahala sunat, tak payah buat. Boleh So yang ketiga adalah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kakak perasan tak tangan saya goyang-goyang? Soalan saya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Boleh gerak ke tak? Sayang, tak syarat straight. Tak syarat tangan straight. Okey, nak kata kalau tangan kita hayung sikit tak ada masalah. Tapi jangan betul sekali.
Itu melampau. Boleh? Boleh Iktidal Okey, yang keempat adalah bangun dari tahiyat awal. Maknanya kata daripada rakaat kedua, kita dah tahiyat awal, Allahu Akbar, rakaat ketiga. Faham Bangun dari tahiyat awal. Empat ni boleh faham tak? Ada soalan tak? Yo. Saya kata kalau goyang tangan tu, sebab saya tahu dia orang tu tak boleh goyang lebih daripada 3 tu, macam mana tu? Okey, 3 pergerakan tu maknanya kata apa? Itu pergerakan yang besar. Sebab tu saya kata gerak tu sikit-sikit je lah. Yang bergerak tu bukan gerak sendi. Cuba terhayungkan tangan awak. Dia tak bergerak apa pun. Dia macam betul, dia tiup angin. Dia macam gitu je. Dia tak syarat straight macam gitu. Tak syarat. Boleh Okey, sekarang saya nak jawab persoalan. Sekejap yang menjawab persoalan tentang 3 pergerakan berturut-turut. Tengok baik-baik. Tengok baik saya tengah solat. Gatal kepala. Batal tak? Batal. Kenapa batal? Jawapannya tak batal. Tengok baik-baik. Tengok baik-baik. 1, 2, 3. Kosong balik. 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 Yang buat batal banyak gatal. Tak tahulah. Confirm. Mesti tak mandi bagi tadi. Ataupun yang buat batal tengok baik. Ni buat batal. Buat batal. 1, 2, 3, 4. Batal. Walaupun baru sekali angkat. Faham tak? Itu yang dimaksudkan 3 pergerakan berturut-turut. Maksud yang keempat batal. Okey, sebab tu lah waktu saya belajar dengan Habib Najmuddin itu, dia ajar kan, nak garu tu tekan sikit bagi sakit. Tekan 1, 2, 3, 4. InsyaAllah garu kali kedua hilang gatal. Datang sakit. Gitu. Boleh Boleh faham tak? Saya lupa dah. Kita apa dah? Sekejap lagi. Apa lagi next? Sekejap. Ada soalan tadi. Siapa yang tahu kat tangan? Sekejap Suzy. Kalau daripada sujud lepas tu nak bangun duduk rakaat yang lagi satu. Lepas tu dia angkat tu, dikira tambah rukun ke ataupun tak dikira sunat ke macam ni? Waktu sujud, bangun dia angkat takbir juga. Tak dapat pahala sunat. Dia tak adalah dikira tambah rukun sebab dia bukan part of rukun. Boleh Tapi cumanya tak payah angkat lah. So mana kata 4 je kena angkat. Boleh, tak ada masalah. Kita tengok banyak orang buat setiap rakaat. Boleh je. Dia tak ada masalah. Tak perlu ditegur. Tak perlu ditegur. Jangan empuk pula belakang dia. Boleh Okey. Sekejap G dulu. G. Saya nak sakit je tak kalau macam contoh anak kan. Dia kadang-kadang datang malas dia nak solat kan. Itulah masa yang Iktidal dia macam agak malas kan. Itu bukan malas, terlebih rajin. Tapi kena tegur lah. Dia tengok juga anak kita. Kalau andai kata anak kita tu, sebab lelaki kan, kadang anak lelaki kita macam tu. Anak lelaki saya tengah solat. Bukan anak lelaki saya lah, anak menakan lelaki saya. Tengah solat dia makan KFC. Apa dah? Tuhan bagi KFC ke dia. Tapi nak bagi tahu memang susah. Tapi kita kena tegur. Kita kena tegur. Abang tak nak laju sangat tangan tu bang. Elok sikit. Tengah solat tak boleh nak. Macam tu je. Berdehem lah. Tapi kalau saya tegur macam tangan tu jangan macam tu, salah, saya salah lah. Kalau dia tengah solat, kalau kau dekat luar boleh lah. Kalau kau dalam solat sekali, tangan jangan macam tu. Janganlah buat macam tu. Boleh lah. Kalau kita bukan dalam solat, kita boleh lah tegur anak kita. Boleh kalau anda kata waktu dia tengah solat, kita dekat luar solat, kita nak tegur macam mana, tak apalah. Kalau saya duduk depan dia sebagai rotan. Tak bersuara. Buat betul-betul. Dia behave lah. Kat tangan dia elok lah. Dia budak ni macam gitulah. Macam kita lah. Kita kan degil. Siapa tak degil kat sini? Tak ada. Kita semua degil. Boleh Kalau solat suka gerak anak kat rumah, dia suka lah garu sini. Kenapa? Sebenarnya you kena faham. Kan tadi saya syarahkan pasal syaitan dekat dalam sanubari tu kan. Itulah kerja dia. Itulah kerja sanubari tu. Awak ingat anak awak tu ada syaitan ke? Ada juga. Dia semua orang. Suami kita ada, hatta baginda Nabi SAW pun ada. Sebab tu kalau kakak tengok kadang kita tengah solat, kadang
Saat-saat kita macam lari fokus, syak dalam solat tu gangguan siapa? Gangguan Qorin. Bila seorang anak Adam tidak berzikir, dia tidak ingat pada Allah Ta'ala, syaitan dekat dalam sanubarinya akan naikkan belalainya, beribadat macam belalai gajah, kacau hati. Sebab tu duk kata sini, kata sini, kata sini, kata sana, kata merenyam, kata merelah. Semua kata dah. Boleh Okay, Kak Sheila. Dah terjawab dah. Terjawab, Masya Allah. Bila barakah. Okay, saya tanya. Sama juga dengan berwuduk Ustazah. Kadang wuduk selalu macam nak buang yang kecil. Sebab apa? Sebab sebenarnya itu adalah penyakit was-was. Okay, kalau anda kata kita ambil wuduk, aku dah basuh kepala belum ah? Padahal basah belum. Dah basah ke dah? Duk tanya lagi, aku dah basuh kepala belum ah? Tak pun, tadi tangan tadi basuh berapa kali ya? Perasan tak tahu tidak, benda tu adalah penyakit was-was. Kali pertama berlaku, layan. Kali kedua berlaku, layan. Kali ketiga berlaku, kakak biar. Biar je. Boleh Sebab penyakit was-was ni bahaya tau. Saya ramai sangat anak-anak murid saya yang patient saya yang saya rawat penyakit was-was. Sampai tahap tu, dia takut nak sujud dekat contoh macam kita kan. Dia kata dia tak confident nak sujud. Mana tahu orang tadi hampa pergi toilet tadi ada jejak sini ke. Sampai orang lain punya hal pun dia fikir juga. Last sekali benda tu hampa kena faham. Dalam fiqah, benda yang awak tak nampak, awak tak boleh hukum. Dalam fiqah. Boleh Sama juga sebagai contoh, kita puasa. Nak puasa dah ni. Kita makan, tiba-tiba habis puasa nak pergi ambil wuduk, tak tengok ada darah. Maka sah tak puasa kita seharian? Sah. Kenapa sah? Sebab awak tak nampak seharian. Awak nampak selepas buka puasa. Nampak tak? Itulah hukum fiqah. Sama juga Tara ni, nampak najis ke tidak? Tak. Lain awak nampak tadi dalam toilet orang tu kencing, dah kencing atas lantai. Jubah dia tarik masuk situ. Kalau nampak macam tu tak sah lah. Boleh Boleh Okay, settle. Okay, dah. Ustazah, lagi Yo. satu. Tak apa. Ustazah, kalau lepas wuduk, dah ambil wuduk, batal. Ambil pula. Ambil wuduk kedua, batal. Okay. Ambil ketiga. Sebab saya berhusnuzan lah. Sebab suami kata syaitan banyak. Ambil ketiga. Ambil tiga solat. Solat sampai kadang-kadang dah nak bagi salam. Batal. Betul. Okay. Abaikan je. Abaikan. Dia bukan semua part kita kena layan. Kenapa macam itu? Jin was-was kakak datang kat mana? Kat situ dah dia. Okay, satu amalan yang guru saya ajar. Ni dengar baik-baik. Okay, kakak biasa tak kakak ruqyahkan orang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ayat tu ayat sihir tak? Ayat sihir. Tapi kita ruqyahkan orang, jin tu tengok kita tengok dia. Dia gelak, kita pun macam teriak. Mampus aku, jin gelakkan aku. Kenapa macam tu kakak? Kakak, kan Allah Ta'ala bagi ayat tu, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan falak. Allah Ta'ala suruh, hang kata. Hang pula pergi cakap kat dia. Cakap. Faham tak? Masalah kita tak pandai nak menggunakan ayat-ayat dalil daripada Quran. Kalau kita baca, contoh, untuk jin was-was, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi surah. Kalau saya baca a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi doa. Faham tak? Beza kul dekat depan tu. Kul katakanlah. Kalau kita baca tanpa kul, dia akan jadi doa. Aku berlindung padamu ya Allah daripada jin yang ni. Sampai ke akhir. Maka baca banyak doa tu. Baca doa, jadikan dia doa. Faham tak? Sama juga macam doa kakak naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayat Quran tak? Ayat Quran. Kalau kakak baca full ayat, dia jadi ayat Quran. Kakak baca separuh, dia jadi doa. Faham tak? Lain kali masuk daurah. Macam tu. Boleh Settle Okay. Dah. Okay, next rukun. Sujud dengan apa-apa. Okay, sujud sekejap. Al-Fatihah tak baca ke? Saya suruh sikit ke? Astaghfirullahalazim. Okay. Sekejap kakak, saya nak ajar cara qiyam. Kakak berdiri, qiyam tu berdiri. Bukan qiyam mulai. Okay, kakak tengok berdiri. Keadaan tangan. Ada beberapa keadaan tangan. Yang pertama, Allahu Akbar. Tengok baik Posisi yang pertama adalah di atas pusat. Ni pusat. Ni dada. Di antara pusat dengan dada. Pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua dekat atas pusat. Pasal selalunya siapa yang buat di atas pusat? Lelaki. Kenapa? Perut dia besar. Betul. Dia takut pokok jatuh. Ya Allah. Harta aku ni, ya Allah. Macam tu kan. Dia takut pokok jatuh lah. Boleh Kalau dia buat kata ni mengah Macam tu kan. Jahat pula aku rasa baik lelaki dah ni kan. So nak bagi tahunya, pendapat yang pertama dekat sini, pendapat yang kedua dekat sini, pendapat yang ketiga dekat dada, pendapat yang keempat atas dada. Pernah nampak orang buat tak? Pernah. Selalunya orang dekat Arab Saudi, dekat Malaysia tak ada orang buat. Boleh tapi hampa jangan. InsyaAllah hari ni nak tukar mazhab. Dia buat kat rumah. Hampa jangan dah jadi lelaki yang puas aku. Faham? So nak kata afdal yang mana satu dekat tengah-tengah. Afdalnya di antara pusat. Cari pusat sendiri. Antara pusat dengan dada, itulah dia tempatnya. Yang kedua, itu posisi. Yang kedua adalah nak letak macam mana kakak tengok pergelangan tangan kanan jumpa pergelangan tangan kiri. Genggam. Okay, waktu saya ngaji dengan Habib Najmuddin hari tu, kata Habib, sempurna solat buka segala aksesori. So kalau kakak pakai jam, kakak dah buka So mana kata pergelangan tangan kanan jumpa pergelangan tangan kiri, genggam. Faham tak? Ni kakak, saya buat daurah dekat AKBN, hampir satu Malaysia semua fail. Semua fail. Anak-anak kita dekat AKBN tu Masya Allah. Tanya ni, saya bawa kat Lang, saya bawa kat Dah. Ni, Al-Fatihah pun dia tanya kita. Yang mana satu sungguh. Depa habis saya bawa sekali. Bawa depa sekali. Saya nak bawa tunjuk dekat macam mana keadaan masyarakat ni. Kalau saya cerita je, hampa tak rasa. Saya bawa dia pun rasa. Last sekali, balik-balik anak saudara kena ceramah kat Lang. Sebab dia dah tengok anak-anak orang lain teruk macam tu kan. Tapi nak bagi tahu, pergelangan tangan kanan jumpa pergelangan tangan kiri, pegang. Okay, tengok baik-baik perkara yang ketiga. Cuba tengok jari saya waktu saya genggam. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, ni nampak tak? Pendapat yang pertama, satu jari dekat atas. Satu jari ni je. Pendapat yang kedua, dua jari kat atas. Pendapat yang ketiga, tiga jari kat atas. Yang keempat, semua kat atas. Macam gini dia letak tangan dia. Teribu-ibu. Macam gitu. Boleh Ibu jari kat atas ni. Ibu jari kat atas ni. Faham Mana kata yang afdalnya yang mana? Satu jari. Allahu Akbar. Ni adalah afdal. Boleh settle Mana kata kenapa saya ajar semua? Jadi jangan nak marah orang, biar orang buat. Boleh Okay, settle. Next tadi apa? Sujud dengan tangan. Okay, anggota sujud berapa? 7. Anggota sujud tulis dah sendiri. 1. Okay. Tulis situ anggota sujud dulu, tajuk dulu. Dah. Ada. Anggota sujud. Tulis tajuk dulu. Dia tengok muka aku dah. Tulis anggota. Dah, tajuk dia anggota sujud dah. 1. Kepala. Dahi. Dahi. Dahi kakak. Berapa banyak bahagian yang kena tempat sujud? 1/3. 3 jari. Ada pendapat mengatakan 3 jari. Okey, mengatakan 3 jari. 3 jari daripada mana? Atas kening tu kakak. Okey, atas kening. Maknanya kata kalau kakak jendu tak payah dah sujud macam tu. Tu kening. Tak payah lah. So maknanya kata letak 3 jari sahaja depan ni je. Boleh Apa dia? Tak dengar. Nak bagi kena juga sampai belakang. Oh, tu dia. Hampa solat aku pun takut. So itu adalah kaedahnya. Kalau anda kata kakak yang lelaki, makna kata tengok anak-anak kita yang solat tak nak rambut tutup sampai bahagian sini. Faham So makna kata yang lelaki kena pakai kepiah Tu yang kena pakai kepiah supaya dahi nampak. Kalau anda kata budak-budak sekarang kan rambut kepok, tutup habis segala ni, dahi pun tak nampak. Mata pun dah celah saja. Macam gitu. Tak tahulah, aku tak tahulah. Nak selak pula. Macam gitu tapi nak bagi tahunya tak boleh tak sah. Sama juga ibu-ibu. Ni kena bagi tahu juga tok-tok kita kadang-kadang tu pakai tudung sampai tak nampak dahi. Gitu pakai anak tudung pakai scarf sampai ke sini Sah ke tidak? Untuk gelak-gelak tak sah. Tak sah. Boleh sekejap lagi balik tolong tengok mak-mak kita lah. Mak-mak kita mana pandai.
So kita mai belajar betul kan lah, tarik ke belakang sikit tapi jangan tarik sebab jendul member. Okey, tarik elok-elok kat sini sudah lah. Boleh Okey, yo. Okey, kalau anda kata you jenis nak rambut you jenis yang beranak-beranak jenis yang betul. Dia halus-halus keluar-keluar kat situ kan. Kalau bulu tu bercampur dengan bulu muka dimaafkan. Okey? Memang tutup di antara rambut yang tebal bermula je. Tak ada masalah. Rambut halus tu macam mana kita nak tahu halus ke tebal? Dia ada dekat rambut awak still nampak warna dahi. Faham tak? Tapi kalau warna dahi pula tak nampak dah, jangan boleh belakang lagi. Jangan gitu juga. The moment warna dahi dah tak nampak, waktu tu rambut tebal dah bermula. Boleh Yang dimaafkan adalah rambut halus-halus tu. Okey, selalu rambut halus ni jenis lembut. Lembut sikit. Kalau pegang tu dah rasa kasar tu bukan rambut dah tu. Boleh dah bukan bulu halus lah. Boleh. Okey, kadang-kadang dia terkeluar dekat sini kan, maka dimaafkan. Tapi kalau kita tengok pun kita tahu tu rambut ke bulu halus. Okey, boleh Okey, anggota sujud dahi yang pertama, yang kedua tapak tangan. Kakak lukis tapak tangan dekat kertas masing-masing. Tulis kecil sudah lah ya. Hampa ni. Aku tokok lagi. Kita nak lukis Sabarlah nak lukis dah ni. Ayolah. Kita nak lukis. Ayah dah. Yang tu pancing. Dia kena gigit tu puan. Kat sini. Okey. Tulis dekat sini. Perut jari. Hampa lukis, aku dah tengok pelukis sekarang. Hampa lukis sekarang. Asal ni jari aku ni? Sebab dia kan ni? Kepala nenas. Kepala nenas? Ya nampak? Lukis sekarang saya nak tengok lukis. Hang gelak ke aku nak tengok lukis. Cepat. Okey, so saya nak bagi tahu kakak. Kalau kakak buat macam ni, saya nak tanya. Ni bahagian tangan kita yang cerah ke yang gelap? Yang cerah. Benda pertama yang kakak kena faham dekat sini adalah kakak tulis je. Bahagian perut tangan ni, dah lukis tangan tu, kakak tuliskan. Perut tangan yang pertama, anggota wajib sujud. Dah? Dash kat bawah situ. Perut tangan, anggota wajib sujud. Yang kedua, kalau sentuh kemaluan batal. Kalau sentuh kemaluan depan atau belakang, batal wuduk. Faham ke tidak? Saya kena syarah benda ni sebab ramai yang terlepas pandang. Saya teringat waktu saya ngajar dekat dekat Shah Alam. Kakak bayangkan ada seorang pakcik ni tanya Ustazah. Dia tanya ustaz waktu tu. Saya duduk kat sebelah ustaz tu. Dia tanya, Ustaz, kalau saya ni kan ustaz kan, dah ambil wudu apa semua ustaz kan pakai boxer, dia kata. Saya adjust dah sikit bagi masuk parking tu. Kan demo kan kena masuk parking. Jadi dia tanya batal tak wudu saya ustaz. Dah kalau awak guna tepuk tangan awak batal lah. Faham tak? Sama juga kalau anda kata minta maaf sebut kakak ada baby, kakak ada wudu, kakak basuh berak baby. Batal tak? Batal. Sebab apa? Sebab perut tangan dia bukan sebab kena najis. Perut tangan kena pungkak dah. Faham tak? Cuci kaki. Okay, very good. Very good. Arwah tok saya dulu, waktu awal dulu saya tengok zalim ni. Cuci pakai kaki. Saya ni, ya Allah, di mana kau kasih sayang ya Allah. Tapi kakak-kakak, itulah berarti tok-tok nenek kita cerdik. Sebab pakai kaki tak betul duduk. Faham tak? Pakailah kaki pakai tumit ke, pakai jadi kelingking ke celah-celah tu. Rasa-rasa sikit jubur-jubur ni kan. Tapi tak batal. Tak batal wuduk. Kalau kakak pakai tangan, walaupun kena dekat hujung jari ni batal. Faham tak? Dia belajar fiqh memang jadi macam tu sikit. Boleh Okay. So, apa dia? Kalau berlapik boleh lah. Kalau berlapik sekejap lagi luka pula bungkuk dia. Sebab plastik tu dia bukan
Tadi kan Ustazah kata apa lagi kan? Dia berlapik kan. Bila kan pisau ni berlapik. Okay, kalau berlapik tak ada masalah. Sebagai contoh kan, ni kalau contoh lelaki nak masuk parking juga, dia dah duduk, dia pakai boxer dia, tapi dia punya telok tu ke tepi. Contoh, tak masuk lah parking boxer tu. Lepas tu dia ajar dekat luar boxer. Dia tarik sikit, tarik sikit, tarik sikit. Batal ke tak? Tak batal lah. So dia kena buat dengan berhati-hati dan penuh teliti. Macam itu. Tapi jarang lah lelaki teliti. So nasihat saya, pergi pakai boxer baru ambil wuduk. Macam itu. Boleh Betul lah. Apa kalau ngaji fiqh macam itulah. Boleh Ada satu soalan Habib Nashmuddin pernah tanya kami. Ngaji fiqh kita safinah. Kalau kita sentuh pakai perut jari, batal wuduk betul? Batal. Perut jari bahagian tengah ni. Tengah je tau, tepi tak dikira tau. Okay, kalau seorang lelaki dia nak kencing, maka dia pegang dia punya batang tu macam gini. Soalan saya, batal wuduk tak? Awak tak batal? Tak, pakai tepi jari. Dah nama pun dia kencing, batal. Boleh faham? Tak ada. Itu kan test fokus. Nampaknya kau tak fokus lah tu. Boleh dapat Boleh faham Pasal perut tangan boleh faham? Boleh faham. Settle. Next. Saya kalau ngajar fiqh, saya ni buat daurah online. Fiqh, mereka ni seronok lah.